Akulah Hang Tuah Hulu Balang Raja Melaka. Jikalau kau berani menjual, aku sedia membeli. Siapakah yang tidak kenal dengan salah satu tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hang Tuah. Beliau adalah salah seorang laksamana yang gagah dan berani serta sangat digeruni oleh musuh-musuhnya. Hang Tuah ini digambarkan sebagai seorang yang sangat setia kepada perintah Sultan. Sumber catatan sejarah Hang Tuah ini dapat dilihat melalui karya seperti Hikayat Hang Tuah, Sulatus Salatin, Malay Annals dan sebagainya. Seperti yang kita lihat dalam babak filem yang dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramlee ini adalah mengenai Hang Tuah yang akan dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan Melaka selepas dikatakan mempunyai hubungan sulit dengan salah satu dayang istana. Tetapi Hang Tuah tidak mati, sebaliknya beliau disorokkan oleh salah satu pembesar istana kerana semua ini adalah satu fitnah ke atas beliau. Semasa Hang Tuah disorokkan, dikatakan beliau bersembunyi di kawasan Kampung Duyung dan beliau dikatakan menggali sebuah perigi yang dinamakan penduduk sekitar sebagai Perigi Hang Tuah. Negeri yang mewah, tempat lahirnya Datuk Kampung Duyung Melaka dikatakan menyimpan pelbagai misteri mengenai asal-usul namanya dan dikatakan wujud sejak lebih 300 tahun lalu. Konon ceritanya, penduduk asal kampung ini pernah melihat ikan duyung terdampar di muara sungai. Justeru, Kampung Duyung memperoleh namanya daripada peristiwa itu dan kampung ini juga dikatakan tempat lahirnya Hang Tuah. Sudah terkenal dalam dunia. Negeri Melaka aman dan makmur, sejak dahulu sudah termasyhur. Negeri Melaka, negeri yang asal, negeri Melayu memang terkenal. Tempat pahlawan gagah dan handal, dagang santeri datang berjual. Negeri Melaka aman dan makmur, sejak dahulu sudah termasyhur. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita berada di salah satu tapak warisan terkenal di Malaysia dan merupakan salah satu kawasan pelancongan yang terpopular di Malaysia, iaitu Perigi Hang Tuah yang berada di belakang saya ini. Perigi Hang Tuah ini terletak di Kampung Duyun, Melaka, iaitu salah sebuah kawasan yang telah diwartakan di dalam Akta Warisan Kebangsaan pada tahun 2005. Mari kita lihat bagaimana bentuk dan tapak warisan ini. Menurut rujukan panel informasi, Perigi Hang Tuah ini mempunyai ukur lilit sebanyak 29 kaki dan mempunyai kedalaman sebanyak 16 kaki. Perigi ini diperbuat daripada batu laterit, dilengkapi dengan timba air dan mempunyai tali nylon yang membolehkan air diambil dari perigi. Seperti yang kita lihat, sumber air ini selalu digunakan oleh penduduk sekitar dan pelancong untuk kegunaan sumber minuman dan air mandian. Hal ini dikatakan demikian kerana sifat airnya yang begitu bersih dan jernih sehingga terdapat anggapan masyarakat bahawa air dari perigi ini suci sehingga mampu menyembuhkan pelbagai penyakit dan digunakan untuk membayar niat. Seperti yang kamu semua dapat lihat, saya mencuba untuk mendapatkan air perigi ini
dengan menggunakan timba air yang disediakan, serta timba ini telah diikat dengan tali nailon untuk memudahkan proses saya mengambil air dari perigi hang tuah ini, dan air tersebut saya simpan di dalam botol untuk saya minum. Alangkah terkejutnya saya apabila merasakan air ini sungguh sedap, nyaman dan tiada bau yang tidak menyamankan apabila dirasa. Menurut kepercayaan orang kampung, bentuk awal perigi ini dikatakan menyerupai tapak kaki hang tuah. Lama kelamaan, keadaan bentuknya berubah menjadi lebih besar daripada bentuk asalnya yang ada sampai sekarang. Seterusnya kita dapat lihat betapa jernihnya air di dalam perigi ini sehingga sesuai untuk digunakan untuk air minuman dan air mandian. Di kawasan ini, bukan sahaja terdapat perigi hang tuah, tetapi terdapat juga panel informasi bergambar yang menceritakan asal-usul hang tuah yang tinggal bersama ibu bapanya, Dang Merdo dan Hang Mahmud di Kampung Duyung, serta hang tuah dikatakan belajar ilmu agama dengan seorang lebay serta berjaya menguasai 12 jenis bahasa. Seterusnya, pada usia muda lagi, hang tuah telah menunjukkan keberaniannya mengalahkan lanun dan amukan orang. Hang tuah dan 4 sahabatnya juga belajar ilmu mempertahankan diri dengan Arya Putra di Bukit Pancasula. Pada akhirnya, atas keberanian hang tuah mempertahankan bendahara Melaka daripada orang yang mengamuk, hang tuah telah diberikan gelaran Laksamana oleh Sultan Melaka. Untuk memasuki kawasan ini, terdapat 2 laluan, iaitu laluan utama yang saya lalui sekarang dan laluan yang berhampiran dengan surau. Di dinding pintu pagar laluan utama, terdapat panel Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan yang menyatakan bahawa perigi hang tuah Duyung telah didaftarkan sebagai tapak warisan negara di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 yang dirasmikan oleh Datuk Profesor Emeritus Zuraina Majid di bawah Jabatan Warisan Negara. Laluan utama ini juga dihiasi dengan bunga-bunga indah dan terdapat panel informasi berbatuan untuk mencantikkan lagi kawasan sekitar dan menarik perhatian pelancong untuk datang ke kawasan ini. Melalui percakapan saya dengan orang kampung pada tahun 60-an dahulu, kawasan perigi hang tuah ini hanya berbumbungkan atap pondok yang kecil. Namun setelah beberapa tahun berlalu, kawasan ini telah diwartakan sebagai tapak warisan negara. Dibinanya banyak prasarana untuk menjaga kelestarian tapak sejarah. Dikatakan juga perigi hang tuah ini tidak pernah kering walaupun telah banyak dilanda musim kemarau. Di kawasan berdekatan perigi hang tuah ini juga terdapat sebuah surau yang diberi nama Surau Perigi Hang Tuah, dan sekiranya berlaku kemarau dan tiada sumber air, jemaah surau akan mengambil air wuduk menggunakan air perigi hang tuah yang tidak pernah kering ini. Sebagai seorang pelancong dan pelajar yang datang ke kawasan ini, mereka boleh mendalami lebih mendalam sejarah hang tuah dengan melawat ke beberapa tempat seperti kawasan perkampungan penduduk Sungai Duyung, melawat ke Muzium Hang Tuah dan melawat ke kawasan replika rumah Hang Tuah 5 bersaudara yang berada tidak jauh daripada kawasan perigi Hang Tuah. Perkara ini sangatlah penting supaya kita lebih mendalami latar belakang sejarah kawasan ini dan boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita semua. Kesimpulannya, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menjaga kelestarian dan keselamatan tapak warisan sejarah perigi hang tuah ini kerana ianya mampu membawa kepada penyatuan masyarakat,
meningkatkan ekonomi pelancongan dan berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan kita mengenai sejarah warisan negara supaya tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.